Geran kongsi ada ramai penama, tapi siapa sebenarnya bos? Assalamualaikum. Hakikatnya tiada siapa yang jadi bos. Semua penama ada hak masing-masing, tapi semua keputusan kena setuju bersama. Sebab semua penama berkongsi geran yang sama. Tanah itu milik bersama, bukan milik seorang. Tapi kena faham, hak itu ikut bahagian dalam geran. Contoh, Ali pegang 2/4 bahagian. Ali dan Ahmad masing-masing 1/4 bahagian. Jadi hak Ali lebih besar. Tapi walaupun bahagian tak sama, bila nak jual tanah, nak pindah milik, semua penama tetap kena setuju. Dan yang pegang geran asal bukan bermaksud dia bos. Geran asal iaitu geran original biasanya dipegang oleh penama yang dipercayai atas persetujuan bersama. Oleh itu, uruslah tanah bersama penama dalam geran kongsi anda sebaik mungkin. Bincang baik-baik, elakkan sebarang pertelingkahan. Sebarang masalah berkaitan tanah ini bincanglah sementara penama masih sihat dan hidup. Bak kata pepatah Melayu, sepakat membawa berkat. Semoga perkongsian ini dapat membantu anda buat keputusan yang betul. Sila follow kami di AEP untuk isu tanah di Malaysia. Sekian.